Esok, ya tuan-tuan dan puan-puan, esok Khamis malam Jumaat, kita dah masuk pada hari yang ditunggu-tunggu, kemuncak 10 awal bulan Zulhijjah, iaitu Hari Arafah. Masya Allah, tabarakallah, ia merupakan hari terbaik dalam 365 hari kita, hari di mana Allah membebaskan jutaan hamba-Nya daripada api neraka, hari di mana Allah membuka seluas-luasnya pintu langit untuk memakbulkan doa orang yang merintih pada hari tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebar-sebarkan agar ramai di antara kita yang mendapat manfaat dengan kehadiran Hari Arafah ini. Apa yang kita nak lakukan pada Hari Arafah? Tuan-tuan, ada 6 perkara yang boleh kita lakukan ketika mana kita tidak berada di padang Arafah untuk menunaikan haji. Ada 6 perkara yang boleh kita lakukan yang disarankan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, perbanyakkan zikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kedua, perbanyakkan solawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, baca Al-Quran. Ada yang mengulang-ulang Qul huwallahu ahad, ada yang membaca Yasin. Tak kisahlah, yang penting dengan Al-Quran. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang nak berpuasa, baginda menyarankan sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kelima, perbanyakkanlah bersedekah walaupun hanya dengan RM1. Keberkatan Hari Arafah sangat luar biasa. Dan yang terakhir, tolong tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti merayu, memohon keampunan. Moga Allah memakbulkan segala doa dan juga hajat kita. Allahu Akbar. Hari Arafah adalah kemuncak amal ibadah yang boleh kita lakukan pada tahun ini. Jom sama-sama kita sebar-sebarkan video ini sampai kepada tuan-tuan untuk kita lebih dekat kepadanya. Moga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang pada Hari Arafah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah. Esok, ya tuan-tuan dan puan-puan, esok Khamis malam Jumaat, kita dah masuk pada hari yang ditunggu-tunggu, kemuncak 10 awal bulan Zulhijjah, iaitu Hari Arafah. Masya Allah, tabarakallah, ia merupakan hari terbaik dalam 365 hari kita, hari di mana Allah membebaskan jutaan hamba-Nya daripada api neraka, hari di mana Allah membuka seluas-luasnya pintu langit untuk memakbulkan doa orang yang merintih pada hari tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebar-sebarkan agar ramai di antara kita yang mendapat manfaat dengan kehadiran Hari Arafah ini. Apa yang kita nak lakukan pada Hari Arafah? Tuan-tuan, ada 6 perkara yang boleh kita lakukan ketika mana kita tidak berada di padang Arafah untuk menunaikan haji. Ada 6 perkara yang boleh kita lakukan yang disarankan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, perbanyakkan zikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kedua, perbanyakkan solawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, baca Al-Quran. Ada yang mengulang-ulang Qul huwallahu ahad, ada yang membaca Yasin. Tak kisahlah, yang penting dengan Al-Quran. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang nak berpuasa, baginda menyarankan sesiapa yang berpuasa pada Hari Arafah akan diampunkan dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kelima, perbanyakkanlah bersedekah walaupun hanya dengan RM1. Keberkatan Hari Arafah sangat luar biasa. Dan yang terakhir, tolong tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti merayu, memohon keampunan. Moga Allah memakbulkan segala doa dan juga hajat kita. Allahu Akbar. Hari Arafah adalah kemuncak amal ibadah yang boleh kita lakukan pada tahun ini. Jom sama-sama kita sebar-sebarkan video ini sampai kepada tuan-tuan untuk kita lebih dekat kepadanya. Moga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang pada Hari Arafah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.